Ya bang. Lama kamu tak kemari ya, Cok. Itulah. Awak Tidak. beli kuda ha, makan. Tak ada bawa kacang rebus pula kali ni kamu. Awak pergi beli ni. Oh, betul? Ikan buah awak tunggu ni. Tonggeh dia belum cat. Oh. Nanti bawa dia meniaga. Itu harga mau naik tu. Ha tu tu. Dia ambil kacang putih. Pasal apa dia panggil kacang putih ya? Padahal dia campur tu. Kamu nanya aku daripada orang yang jual tu, bukannya aku yang jualnya. Dia memang nama daripada dulu memang kacang putih. Mungkin yang menjualnya tu Cik Bun Putih namanya. Mungkin lah, kita tak tahu ya. Awak nanya abang. Nanya apa? Awak unjang jambut. Rambut awak leram tu panjang. Tanya pada orang unjang jambut tu kan. Dia mengkabur orang. Kalau kerap kayu, maknanya merebah lah. Itu punca rambut panjang. Benar? Kamu passion kamu ni, itu cakap senang benar dengar melabun orang itu melabun ini. Tak ada ni pasal nak merembah pula rambut panjang. Ya? Habis Pontianak yang dekat hutan tu, maknanya rajin merembah lah yang rambut panjang tu. Dia fikir dulu. Tak betul ni? Tak betul. Muka kalau sikat ni memang senang kena tipu dengan orang ya. Memang gambar pada awak tu. Masa awak beli ni tadi, ada lah orang luar pelancong apa kan. Oh, ramai. Dia mau lepok atas kepala. Dia mau berkelahi. Pasal pula nak berkelahi kata itu. Awak radang. Awak punya kening tadi, kiri kanan dah bertemu. Oh, mak, itu mak ada benar tu. Hijau benar hati perut awak. Dia mengabur kan? Datang Kuala Poh tak ada. Awak kabur pada demo ya. Ni saksi ni cahaya mentari. Kuala ni dulu. Pasal apa ramai orang datang? Pasal jamuan. Kalau jamuan orang kita memang ramai. Tak. Betul awak kabur. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tema banyak yang tak tahu, Cok. Ya. Kalau ikut kan, kita ni punya handannya sampai tempat lintah pun kita duduk. Kalau kamu bukan. Sampai tempat lintah pun kita duduk. Cepat je lintah tu. Punya handa. Benar lah buat. Dah lepas ya satu. Lintah pula. Kubang orang duduk pegang robok. Awak duduk. Awak kabur kepada demo. Koma kata kalau koma tak tahu pasal Kuala, yo bertanya. Sekarang awak tegur. Sekarang orang kata mak kamu tak ada ajar ke nyampuk. Nanti mak awak marah awak lagi. Takut mak ya. Usah mak awak marah. Tu minum air botol tu mak tak marah pula. Dia tak marah. Pasal dia macam zaman berbudak tu. Dia macam dia dah besar tagun Romel. Dia minum air apa itu. Dia orang jam. Dia lagi tak mabuk ke? Yalah. Betul. Tapi rasa macam mabuk je tu. Lagi tempat di Kuala ni. Apa yang abang tahu? Sejarah tu. Punya ganahnya kita. Sampai kan tempat pun nama Mat Anjin punya ganah. Dia menyalak. Tempat tu kalau siapa yang tahu Lubuk Mat Anjin. Orang kabur tempat tu dia keras sikit. Tapi bila orang kabur kamu orang Kuala tapi Lubuk Mat Anjin tu power katanya. Aku kabur ini orang Kuala. Sekarang ini memang kanan. Jangan katakan anjing. Apa sekali makneka kami takut. Tak ada Nanti kalau belabun kaburkan. Dia mengatakan Sungai Perak ikan tak ada. Yang ada air sembih. Awak kabur pada dia mah. Ibrahim tak ada saksi wah. Ibrahim ni ni. Ibrahim hidup lagi ya? Hidup boleh lagi. Dia habis kuat ada gaut. Kadang-kadang musim hujan tu naik gaut timbul. Ibrahim tu ada saksi kalau dia boleh berlabun sekarang. Tu bawa gerotok karel tu. Dia mencerita awak kabur kan sungai di Kuala bukan Sungai Perak. Ada air, ada ikan, ada sembih. Kuala ada sungai Akor. Nampak? Mana ada tempat lain? Sungai Akor mana ada? Awak tahu kabur dia mah. Dia pun tak tahu.